Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam koperasi. Aidiladha bukan sahaja memperingati kisah agung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Malah, ianya menjadi simbol kepada pengorbanan yang ikhlas, pengabdian tanpa syarat kepada Allah SWT. Dalam setiap takbir dan ibadat korban terkandung pengajaran besar tentang keikhlasan, kesabaran dan keutuhan iman yang tidak mudah digoyang. Pengorbanan bukan sahaja berlaku di padang Arafah ataupun di tempat sembelihan, tetapi juga dalam kehidupan harian kita. Dalam konteks gerakan koperasi, pengorbanan dilihat dalam bentuk masa, tenaga, bahkan modal yang disumbangkan oleh anggota demi kesejahteraan bersama. Ramai ahli koperasi yang sanggup menangguhkan kepentingan peribadi demi memastikan koperasi mereka terus hidup dan berkembang. Inilah pengorbanan yang sangat besar dan patut dihargai. Gerakan koperasi bukan berasaskan keuntungan semata-mata, tetapi berdiri di atas semangat kebersamaan dan keikhlasan. Keuntungan dikongsi, risiko ditanggung bersama. Oleh itu, pengorbanan dalam koperasi bukanlah sesuatu yang sia-sia. Semangat ini selari dengan nilai Aidiladha yang mementingkan agihan dan keadilan sosial. Semoga kita semua terus menjiwai semangat Aidiladha dalam segala tindakan dan keputusan yang dibuat. Janganlah kita alfa atau leka dengan pencapaian yang ada. Sebaliknya, marilah kita terus berkorban untuk mengekalkan integriti, ketelusan dan komitmen terhadap prinsip koperasi. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.